dia puji orang Malaysia ni. Saya ingat saya satu kata-kata yang saya pernah dengar daripada mulut orang Arab. Apa dia orang kata? Dia orang kata ra'aitu jama'atul maliziyin. Aku melihat jemaah orang-orang Malaysia. Faka'annahum, aku lihat mereka ini orang Malaysia ni kal malaikah tamshuna 'alal ard. Orang Malaysia ni macam malaikat jalan kat bumi. Oh, patutlah orang polis Saudi, pihak berkuasa Saudi sayang sungguh dekat orang Malaysia. Malaysia represents to me just this beautiful place where the people's character, their adab, their goodness, their natural humility and sweetness matches with just a natural love for Islam that exists there, that I absolutely loved. اللي يأتي إلى ماليزيا يأتي وهو مرتاح. Banyak orang yang menyebut pada saya, orang Malaysia ahsanun nas, dia kata. The best people in the world. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Widianti Putri. Hari ini kita akan membahas sebuah video yang menarik banget karena di sini kita akan mengungkapkan sebuah fakta yang terjadi, sebuah kejadian yang akan kita lihat sebentar lagi. Banyak yang sayang dengan rakyat Malaysia. Oke, nanti kita lihat video sama-sama. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau jakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini, dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @Widianti Putri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Nah, video pertama ini berkaitan dengan jamaah haji Malaysia yang disayang oleh Kerajaan Arab Saudi. Ada dalam kalangan masyarakat dunia dan juga masyarakat Malaysia tertanya-tanyakan kenapa masyarakat Malaysia ataupun rakyat Malaysia ini sebenarnya sangat berdisiplin di Tanah Suci ataupun di Kota Mekah, dan juga kenapa Kerajaan Arab Saudi sangat suka dengan rakyat Malaysia dan juga jemaah Malaysia. Yang pertama adalah rakyat Malaysia ni dia berdisiplin. Apa sahaja yang direncanakan ataupun yang ditetapkan oleh tabung haji, mereka akan ikut dan patuhi dengan syarat mereka akan sentiasa berdisiplin walau apa keadaan sekalipun. Baik, yang kedua adalah setiap jemaah faham haji mereka ini berkaitan dengan rukun, berkaitan dengan tata tertib, dan semua tahu untuk sampai ke mana, dan juga antara perkara-perkara yang tidak keliru dan tanya benda itu berulang-ulang kali supaya mereka faham, dan seterusnya buat sahaja apa yang disuruh dan direncanakan oleh tabung haji Malaysia. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pengurusan tabung haji yang cekap, yang teratur dan tertib. Ini sangat penting sebab tabung haji telah pun susun daripada awal sehingga ke akhir, daripada awal penerbangan sehingga ke akhir penerbangan balik ke Malaysia. Jadi semuanya dalam keadaan yang sangat baik, dan buat jemaah haji Malaysia, teruskan disiplin anda dan juga tata tertib supaya rakyat Malaysia, jemaah Malaysia akan terus dikenali di serata dunia disebabkan disiplin dan juga tata tertib rakyat dan jemaahnya yang sangat baik. Kita bagi terbaik. Malaysia represents to me just this beautiful place where the people's character, their adab, their goodness, their natural humility and sweetness matches with just a natural love for Islam that exists there, that I absolutely loved. So Louisiana is one of the kindest places in the world. Right. If you go to New Orleans, it's one of the most hospitable places in the world. So I grew up in an environment where everyone says, hi, how are you? Where you talk to everybody in the grocery store, where people smile at you. And that's why when I go to the Northeast, where most of Islamic conferences and things happen, I kind of get looked at weird because I'm used to that. That's the reality I grew up in, right? So Malaysia represented this beautiful place to me where the people's adab, their character, their manners, their morals, is just beautiful. The treatment, the humility. And I love seeing Islam embedded in the culture there. And I love the university, IIUM. UIA, of course, if you're there, you call it UIA. Outside, you call it IIUM. The professors that were there. You know, one of my favorite authors, Dr. Hashim Kamali, was there. And I remember, you know, that was one of the first books I read on fiqh, was Dr. Hashim Kamali's book on fiqh. Kalau tak pergi umroh mesti tak tahu nih, orang sana sangat respect dengan orang Malaysia, sebab I can confidently say that orang kita sangat berbudi bahasa. Betul, pergi Mekah mostly cleaner bagi salam kalau nampak identiti kita. Saya suka Malaysia
Malaysia Madani. Bukti orang Malaysia sangat disayangi di Mekah. Keep on guys, kita sejenis follow the rule, beradab dan common sense tinggi. Kalau perasaan sejenis if ada rezeki, kita insya Allah akan dipermudah. Oke, ini abang tugas hajinya lagi ngisi air untuk jemaah Malaysia. Special treatment Special treatment. orang Indonesia dengan Malaysia je. Oh, untuk orang Indonesia dan Malaysia saja dapat Orang lain tak special boleh buat treatment. butai tau. Orang Indonesia benar. Ni siap servis dulu. Wah, Masya Allah. Good. Syukran. Terima kasih ya. Okey, so hari ni Abang Food Creator berada di Masjid Nabawi. Waalaikumsalam. Malaysia. Ya, Malaysia. Langsung dikenali Malaysia. Kurma? Malaysia. Kurma apa ada? Kurma ajwa. Macam mana boleh cakap Melayu? Boleh. Yalah, macam mana boleh? Mana boleh. Mana boleh? Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Macam mana tahu saya orang Malaysia? Betul itu Malaysia. Okay, apa yang paling special sini apa? Tapi saya tak cakap saya mau beli lagi ya. Oh, coklat. Original yang bagus. Boleh rasa? Boleh rasa? Tak beli lagi tak apa ha? Boleh rasa. Boleh rasa. Berapa tu? dia bilang. 45 rial 1 kilo. Saya mau cari kurma. Aku nama Amjad. You punya kedai semua orang boleh cakap bahasa Melayu ah. Okey, kalau kurma Ajwa Alia Premium. oh. Ajwa Alia Premium bagus. 1 kilo 20 rial. Itu setengah kilo. Okey, ini berapa? Setengah kilo? 10 10 rial. Okey, saya angkat 10 rial lah. Coklat yang bagus. Boleh Oh, rasa. banyak bagi rasa ni Kang. Wajib beli pula. Boleh rasa Oh, ini coklat mint coklat pistachio kunafa. Saya mau beli 10 rial kurma tadi. Ya, Ni dia setengah kilo. Langsung, apa kabar Malaysia Madani? Kata. Berapa lama kamu di Switzerland? 6 malam. 6 malam. 6 malam. Hebat. 6 malam. Ya. Gureba di sini sangat cantik kan? Baru bulan 5 kami berada di Malaysia. Dia belum pernah ke situ, jadi kami ini isteri Bulan saya. 5 datang Malaysia, datang Terengganu, cantik. Oh, bukan bulan 5 tahun ini. Sudah yang sudah. baru lalu. Ya, ya. kami pergi Tawau, KK, Sipadan. Kami pergi Sepadan diving di cantik. situ. Ya. Dan dia baru cuba Milo Ice. Milo Ice. Tertarik. Oh ya, Tertarik semua. juga roti canai. Ada satu kedai di KL baru disebut nasi lemak burung hantu. Oh, sedap tu. Famous. Sedap sekali. Sedap sekali. Datang Terengganu lagi banyak nasi lemak sedap. Ya kah? Ya. Terengganu ada pulau yang Terengganu. cantik-cantik sana. Okey, Pulau Terengganu. cantik. Pulau Diving di Island. situ kah? diving ada. Diving dekat Diving. ramai turis datang untuk diving. Wow. Ha. Okay, next time we gotta go to Terengganu. Malaysia bagus. Malaysia bagus. Malaysia kita kalau Tayyib. tayyib, sya'b tayyib, rajul tayyib, semua tayyib. Wow. Kita bila nak masuk raudah, orang suruh beratur. Oh, orang kita sebab tu Tertib saya banget kata ya, teratur. patutlah polis selalu puji. Orang kita bila berkumpul satu tempat, nak contoh mutawif nak ceramah lah, nak cerita sini berlaku gini. Polis datang, polis tak payah cakap. Habis. Terus bergerak. Terus bergerak. Sebab patutlah orang polis Saudi, pihak berkuasa Saudi sayang sungguh dekat orang Malaysia. Sebab dengar kata Dah. orang lain tak ada. Tinggi suara sampai katak apa katak pula kita sayang latih sebab tu katak pukul. Sampai pukul apa-apa yang ada pukul ni. Suruh bergerak, tak nak bergerak. Kita orang Malaysia tak. Saya tengok patutlah dia orang ni betul-betul burn out. Kalau tak ada kuliah agama yang memberikan kepada mereka ceramah tentang baiki balik niat kita. Baiki balik niat kita, kita sedang melayani tetamu Allah. Itu besar tu benda tu. Melayani tetamu Allah. Untuk apa? Untuk mereka beribadat. Bukankah itu satu ibadat yang sangat besar? Kita tolong orang buat ibadat. Jadi mereka sentiasa diberi kuliah pasal ini. Sebab tu kita tengok polis, tapi ada juga yang betul-betul burn out sampai naik tangan tolak. Dah sebab apa? Okey, bayangkan Raudah ataupun mana-mana tempat yang memang kalau boleh jangan solat lama kat situ. Ramai lagi nak masuk. Faham. Ada member tu nampak boleh dia akad takbir pula. Saja. Dia memang nak duduk lama. Faham. Dia fikir nak buat sunnah tapi dia tak tahu sunnah yang lagi besar adalah Mempermudahkan orang lain juga. mudahkan orang lain. Sampai polis akhir sekali polis pergi tolak dia. Dia duduk solat. Jadi angle tu yang diambil, dirakam, diviralkan. Semalam dengar podcast Solusi Umroh, panel cerita orang Arab anggap jemaah Malaysia seperti malaikat berjalan di bumi. Masya Allah, punya tinggi pandangan orang Arab pada jemaah Malaysia. Masya Allah. Ya Allah, seperti malaikat berjalan di bumi.
jamaah Malaysia dianggap oleh orang Arab? In podcastnya kita dengerin. Orang Arab dia puji orang Malaysia ni. Saya ingat saya satu kata-kata yang saya pernah dengar daripada mulut orang Arab. Apa dia orang kata? Dia orang kata ra'aitu jama'atul maliziyin. Aku melihat jemaah orang-orang Malaysia. Faka'annahum, aku lihat mereka ini orang Malaysia ni kal malaikah tamshuna 'alal ard. Orang Malaysia ni macam malaikat jalan kat bumi. Maksudnya mereka memuji orang Malaysia, kebaikan orang Malaysia. Tuan-tuan, tolonglah kekalkan pandangan, persepsi baiknya kita ni di mata orang-orang Arab khususnya dan juga di mata bangsa-bangsa yang lain. Orang memuliakan kita dengan apa yang mereka sangkakan dan apa yang mereka lihat. Saya tanya dia, kenapa kau cakap kal malaikah tamshuna 'alal ard, macam malaikat berjalan di bumi? Dia kata sebab aku tengok orang Malaysia ni orang yang tertib. Tertibnya subhanallah, jalan berkumpulan. Bila ada orang datang kat dia orang, dia tak langgar orang. Bahkan dia elakkan diri daripada dilanggar. Kadang-kadang dia akan mengelakkan daripada tempat-tempat yang sesak. Kalau orang kata jalan, jalan. Orang kata berhenti, berhenti. Orang kata jangan, jangan. Nurut gitu tak ya. macam jemaah yang lain. Maka bahkan kita di antara jemaah yang amat tertib adalah jemaah Malaysia. Masya Allah. Orang Arab anggap jamaah Malaysia itu seperti malaikat yang berjalan di bumi. Memang punya tinggi banget pandangan orang Arab terhadap orang Malaysia gitu. Assalamualaikum. Fadilatul Syekh, Masya Allah. مسرور جدا فضيلة الشيخ دكتور. أما رأيناك يعني منا والحمد لله. بارك الله. أهلا وسهلا. مرحبا بكم. ما شاء الله. كيف السفر؟ الحمد لله. اللي يأتي إلى ماليزيا يأتي وهو مرتاح. Masya Allah tuh guys, Imam Masjid Al-Nabawi Madinah Arab Saudi sampai bilang siapapun yang datang ke Malaysia akan merasa gembira. Bayangin ya Allah, masa menyenangkan itu Malaysia weh. اللي يأتي إلى ماليزيا يأتي وهو مرتاح. ما شاء الله. الشعب الماليزي يعني في لما يأتي في الحج ولما يأتي في العمرة نعم. من سلامك الله أجمل الشعوب. الحمد لله. أجمل الشعوب. الحمد لله. يعني هذا من فضل الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ دكتور صلاح البدير إلى وطنكم الثاني Rumah ماليزيا. kedua di Malaysia. أصالة عن Masya نفسي ونيابة عن الحكومة الماليزية أود أن أشكر معاليكم على تلبية دعوتنا لزيارة بلدكم الثاني ماليزيا. وفي الواقع فإن وجودكم بيننا هو حدث ينتظره جميع المسلمين في هذا البلد. الحمد لله يقام حاليا الاحتفال الماليزي الدولي Oke, ini kedatangan di بتلاوة Majelis Tilawah القرآن dan الكريم hafazan Quran وحفظه peringkat antar bangsa ya guys. للمرة الخامسة والستين في مركز التجارة الدولي بالعاصمة كوالالمبور، وهو المبنى المقابل لهذا الفندق مباشرة في الجانب الآخر لنفس الشارع. وبالنيابة عن الحكومة الماليزية أود أن أدعو معاليكم إلى حضور البرامج التي نظمتها الحكومة الماليزية بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوالالمبور. أرجو لمعاليكم إقامة سعيدة في صحة وعافية في وطنكم الثاني ماليزي وبين إخوانكم وأحبائكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر معالي الوزير على الكلمة الضافية، وأشكر الحكومة الرشيدة في ماليزيا على حسن الاستقبال. وأنا في بلدي المبارك ماليزيا، هذا الشعب العظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ ملك ماليزيا ورئيس وزرائها والوزراء وولاة الأمر فيها، وأن يحفظ الشعب الماليزي، وأن يديم عليه الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يزيده تطورا وازدهارا، وأن يبارك
في هذا البلد العظيم، الله، وأن يجعل آمين. مع البركة بركتين. وأشكركم أولا وآخرا على حسن الاستقبال والضيافة، وأنا سعيد جدا جدا أن أكون في هذا البلد العظيم. الله يحفظكم. شكرا. Masya السلام Allah. عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayangin guys, Imam Masjid Al-Nabawi Madinah sampai mengatakan hal kayak gitu loh. Saya gembira datang ke negara Malaysia yang penuh dengan ramahan, negara yang diberkati, sampai didoakan juga dan dianggap juga sebagai rumah kedua Malaysia ini guys. Masa kami tengah makan, tiba-tiba Malaysia mantap. Malaysia mantap dia bilang. Tak ada logo Malaysia pun. Macam mana dia boleh teka guys? Dia bilang Malaysia mantap, dia bilang. Malaysia mantap. Mereka suka merayakan orang Malaysia. Ini kedai roti best di Madinah. Wartawan bawakan jamaah makan pagi di sini. Oh, dia sebutkan negeri-negeri di Malaysia. Sangat merayakan orang Malaysia, orang Arab ini weh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Sama-sama satu agama Islam, kita orang Islam sama-sama. Woi, Masya Allah. Sampai hormat. يا حبيبي يا حبيبي حجي حبيبي حج كبير ما شاء الله حج كبير حج قبول ان شاء الله امين امين Amin. امين حجي مقبول امين. Rakyat Bosnia excited jumpa orang Malaysia. Siap tunjuk video Tok T. Okay. So people tell you that from food to music. Okay. What's your name, uncle? What's your name? Fuad. 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 Nadia. Seperti nama temanku, Fuad. Diana. Yana. Diana. Yana. 那是 Bosnia。最喜欢你们马来西亚的人。哦，你喜欢马来西亚人？为什么？就是你们就是很有礼貌，然后态度又很好，也不会说跟你们就是说乱讲啊，干嘛东西都特别好，给我们印象很好。哦，谢谢谢谢。 Saya ingat mungkin tahun 93 ke 92 begitulah. Seorang pegawai kerajaan Libya bertanya kepada saya sewaktu di Karachi. Dia kata, "Min aina anta ya akhi?" Dari mana awak? Saya kata, "Ana min Malaysia." Oh, dia kata, "Antum ahsanun nas." Kamu semua adalah sebaik-baik manusia. Ini banyak yang saya dengar Selama 10 tahun juga di luar negara, banyak orang yang menyebut pada saya, orang Malaysia ahsanun nas, dia kata. The best people in the world. Masya Allah. Saya tanya, kaifa arafta ACD? Macam mana awak tahu, tuan? Dia kata, ana ra'aituhum fil hajj. Aku tengok mereka di haji, waktu pergi haji, fi Makkah al-Mukarramah. Waktu di Makkah. Ya, orang Melayu kita tenang, tidak bertolak-tolak, tidak bising, taat patuh pada undang-undang, berdisiplin, tidak ada pergaduhan, pertengkaran. Ya, orang yang sangat baik. Kalau dia mari lewat pun dia duduk belakang. Dia tak ada langkah orang, langkah pergi depan. Orang lain mentang-mentang dia tinggi, dia langkah kita tuan-tuan. Bukan langkah bau, kepala kita dia langkah. Sok, gigi depan. Adab ya. Dia kuih pula dengan kaki, dia suruh kita lari. Dia nak duduk situ. Dia nak sembahyang. Saya kena dah. Dia kuih dengan kaki, dia suruh kita lari. Mengenjak, dia nak sembahyang di situ, tempat kita. Tu. Jadi orang menganggap kita ni ahsanun nas. Sampailah sekarang tuan-tuan dan puan-puan, tabung haji mendapat anugerah pengurusan haji terbaik tak tahu sekian kali ni. Seluruh dunia Islam memuji, dan sekarang ni pun orang putih, tuan-tuan cuba tengok dalam TikTok, dalam YouTube dan sebagainya, bagaimana pendapat orang putih terhadap kita ataupun pelancong-pelancong luar lain. Dia kata betul, orang Malaysia, Melayu, Islam terutamanya sangat baik akhlak dia. Dia panggil
genuinely kind. Dia Masya betul-betul baik. Dia bukan senyum ada makna. Dia bukan tolong ada makna. Artinya nakkan sesuatu, nak duit, nak balasan. Dia memang betul-betul ikhlas. Apa yang Ibu suka tentang Malaysia? Banyak hal. Kesantunan, kemudian semangat masyarakatnya luar biasa. Dan untuk ASEAN countries saya rasa Malaysia bisa menjadi leader dari banyak sektor. Setuju. Dan tentu bagi Indonesia Setuju sama menjadi Ibu sangat Khofifah. penting yang serumpun ini bisa membangun sisterhood, brotherhood. Ya, itu menjadi bagian yang sangat penting karena banyak kesamaan sebetulnya. Ada budaya, bahasa relatif sama, dan tata krama di antara masyarakat Malaysia dan Indonesia relatif memiliki banyak kesamaan. Malah kalau kita ingat satu di Malaysia ni tentulah warga Indonesia termasuklah satu di Malaysia ni banyak kesamaan. Malah kalau kita ingat satu di Malaysia ni tentulah warga Indonesia termasuklah Jawa Timur ramai yang bekerja, belajar, berkeluarga, tetapi juga yang sudah jadi rakyat, mungkin 3-4 generasi. Contohnya Menteri Besar Selangor. Saya rasa ibu ayahnya boleh ngomong Jawa. Oh, iya kah? Jadi itu benda yang lazim di Malaysia, di Selangor, Menteri di Besar Johor. Selangor. Korang, I selalu kan, every time I jumpa orang Perancis kan, I jumpa diorang akan question, kenapa I nak stay dekat sini? Kenapa tak stay je dekat Malaysia? Malaysia kan lagi best. Malaysia, sini sejuk. Kenapa? Malaysia tu panas. Semua orang Perancis, orang French yang melawat Malaysia semua rasa macam kagum sangat dengan Malaysia sebab modern. Bila diorang pergi airport, diorang cakap, tahu tak, airport dekat Malaysia ni ada train. Ada train. Dalam airport. Dia cakap macam ni, tahu tak, airport dekat Malaysia ya, macam satu bandar besar, siap ada train. Tengok tak betapa kagumnya orang Perancis dekat Malaysia. Kasihan akak ni ngomong sampai kena kesujukan. Yeah. You are fine. I like the street, like people so friendly. People smile, you know? Yeah. The big difference between Europeans and Southern Asia are smile. Here people smile. Thank you, If you watch someone in the eyes for 2 seconds, they smile. Yeah. If you watch in Europe, if you watch someone, what do you want? Yeah. Oh, kayak ngajak gelut gitu ya. I just watch. Here the people smile. And even people like me, after 3-4 days, we start to smile as well. And your mood to change. Yeah, setuju. And you feel better because smiling you change your mood. Yeah. And Agree. it's more important than religion. Bring people smiling each other, cooperating if it's possible. I was in Penang, I had a problem with my phone. Everybody tried to help. Everybody called his friends. Oh, you know something, this guy has a problem, please come here, help him. I was like, okay guys, okay. Everybody tried to help. Yeah. At the end, Yes. if you are in Italy, it's your business. Itu urusan kamu gitu ya. It's your business. Ada satu kejadian, aku tuh ngelihat kreator dari Malaysia namanya Akil Bisnan. Dia di rumah aku seminggu, aku temenin ke sana ke sini, aku cerita sama dia mau kemana, aku bilang kan, ke Indonesia mau kemana? Oh, aku mau backpackeran dari Indonesia, dari Bandung nanti sampai ke Timor Leste, dia bilang kan. Udah, aku bilang kan, simple. Nanti ke sini temui temanku Danu ke Surabaya, nanti ke Lombok temui temanku ini, nanti ke Kupang temui teman ini. Alhamdulillah kan, ibaratkan dari semua ini kan, ya udah, dia tinggal jalan, dia datang ke aku doang. Abis itu dia jalan ke semua tempat yang datangin temanku semua udah nyambut gitu, Bang. Udah ready semua. Iya, udah ready. Nah, sampai satu momen dia telepon aku video call. Ja, kau lagi ngapain? Abis mandi, kenapa? Kau mau haji gak? Hah? Serius, Ja? Iya. Kil, tunggu, aku bilang. Aku habis mandi, gak gitu konsepnya, aku bilang. Kau mau haji gak? Mau lah, siapa yang gak mau haji, aku bilang. Oke, kau kirim KTP sama paspor, tahun depan kau berangkat. Ya Allah, itu serius, bro. Masya Allah. Aku mikir, aku masih mencerna ini semua. Kil, jangan bercanda. Jangan bercanda, aku bilang kan. Gak kayak gitu. Sesimpel orang ngajak haji itu gak kayak gitu. Ada bridging yang panjang dulu, baru ke sini gitu loh. Kau mau atau enggak? Dia bilang. Mau. Oke, tahun depan kau berangkat. Udah, kita pun nangis jadi-jadinya, Bang. Dia niatnya cuma bantuin Abang Akil nih untuk keliling Indonesia dari Bandung sampai Timor Leste, tapi dibalas dengan, ya Allah, luar biasa, dengan memberangkatkan Bang Eja ini
Haji weh. Itulah ketika kita mempermudah urusan orang lain, kita nggak tahu balasan yang kita dapatkan dengan mempermudah urusan orang lain itu seperti apa gitu. Dengan kita menolong orang lain, kita juga tidak tahu balasan seperti apa yang kita dapat setelah kita membantukan orang lain gitu. Banyak banget video yang sangat-sangat menyukai sifat orang Malaysia yang berbudi bahasa, adab yang baik, adab yang bagus, kesopanan, keramahan. Sampai ada tadi video juga yang mengatakan bahwa jamaah haji Malaysia itu seperti malaikat yang berjalan di muka bumi. Bayangin setinggi itu penilaian orang Arab nih terhadap jamaah haji Malaysia juga weh. Dari video ini kita juga bisa melihat bagaimana kebaikan dibalas dengan kebaikan juga. Semoga video ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita untuk tetap berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Ini bukan hanya bisa membawa kebaikan untuk diri sendiri, ini bisa menjadi sebuah perubahan besar untuk lingkungan sekitar juga gitu. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.